the next day. الصلاة خير من النوم. Jadi Nabi kata barang siapa man zaro aliman, barang siapa ziarah orang alim, faka'anna ma zaroni, maka seolah-olahnya Nabi kata seperti ziarah akan daku. Wa man safaha aliman, barang siapa dapat musafahah, dapat bersalam dengan orang alim, faka'anna ma safahani, maka seolah-olah dia dapat musafahah akan daku. Wa man jalasa aliman, barang siapa duduk sekali dengan orang alim, faka'annama jalasani, duduk sekali akan daku. Faman ajalasahu aliman di dunia, maka barang siapa yang dapat duduk akan orang alim di dunia, ajalasahu fil akhirah, aku akan. A few moments later. Mari kita bersarapan. Selamat pagi. Masya Allah. Sabahul khair. So, how's your sleep? Oh, okey lah. Okay lah, Alhamdulillah. Malam tadi 11 lebih habis turut. Oh, best. Okay, jom kita sarapan. Hari ini kita mengunjungi salah satu ulama juga. InsyaAllah cuaca baik hari ini. Nanti saya akan terangkan di video selanjutnya. InsyaAllah. Kita bersarapan dulu dan baru kita bergerak. So what a special breakfast today. Let's we check. So macam mana tidur semalam, okey? Alhamdulillah. Syukur. Nasi ya. Oh, nasi kerabu. Oh, Masya Allah. Okey, okey. Oh, ada roti canai, nasi kerabu. Boleh. Nasi kerabu kongsi, and then ini apa? Apa namanya? Bihun. Oh, bihun merah. Okay. Alright. Okay, we try for nasi kerabu. Actually saya tak biasa makan nasi pagi-pagi ni, tapi we try lah. Kongsi with the partner of life, dah sign contract seumur hidup, aka suami. Okay, and then this one is a brownies I think, and this one is nagasari, kita buka nanti. This one is tepung bungkus. Masya Allah. One hour later. Okay, video. Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya dapat kita datang berkumpul pada pagi yang mulia ini ke salah sebuah pondok yang kita kata pondok tertua lah di Kerapi ini. Jadi alhamdulillah, dan dapat kita bersama dengan Tuan Guru Bapa Haji Zakaria bin Haji Raqib, dan juga pada jemaah kita ada Tuan Guru Bapa Haji Ismail, Tuan Guru Bapa Haji Ismail bin Mahmud, dan juga Tuan Guru Bapa Haji Abdul Ghaffar daripada Pondok Iman semua, dan kepada segala asatizah yang ada pada jemaah ini, alhamdulillah, dan juga kepada adik-adik pondok online pondok Rongsel Kau ni, alhamdulillah satu pondok. La ilaha illallah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat, kami ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sudi datang ke tempat kami di hari ini. Alhamdulillah, kita boleh berjumpa walaupun sudah jauh, tapi alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berjumpa. Seperti ustaz kita ada, saya ni anak murid dari Pondok Padang Bapa Haji Abdullah Sarah, tapi ustaz dia nama Zakaria bin Raqib itu nama ayah. Saya ni nama Muhammad Haji Muhammad bin Zakaria. Anak saya. So sekarang kita menziarahi makam dari pengasas Pondok Tahfiz tersebut, iaitu Tuan Baba Zakaria. InsyaAllah. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya saya Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca qasidah tawasul insya-Allah ya. Assalamualaikum ya sadah tu. Dengan info tadi orang atas malam kan. Kita baca insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sadah minar rahman yarsyakum ibadallah jinnakum qasatnakum talabnakum tu'inuna tughizuna bihimmatikum wajadwakum wa'afuna wa'afuna atayakum hadayakum fala khayyabatukum sadni fahasyakum wahasyakum. Ayah kepada bangku bapa mak kita, alhamdulillah. Ini makam lain ini, iaitu makam ayah kepada Bapa Zakaria, namanya Haji Raqib bin Abdul Wahab. Ayah beliau lah. Jadi kata Bapa Zakaria bin Raqib. InsyaAllah ya. Alhamdulillah. Bapa nak cerita masih ayah ya. Alhamdulillah.
ayah tu ya mengaji di Pondok sebelah. Babo Haji Ismail sebelah. Dia mengaji sampai Babo Haji Ismail tu meninggal. Dia tu jadi tolaah, kepala tolaah kepada Tuan Syekhul Islam Thailand sekarang. Jadi Tuan Syekhul Islam Thailand sekarang Haji Arun Buncong. Dia tu pergi mengaji Puanah Semelah tu, belum Babo Haji Ismail meninggal tu dalam setahun setengah. Dia budak-budak lagi lah. Ayah tu dia duduk situ tu masa 16 tahun, 17 tahun. Masuk dalam komputer lah. Masuk Maklumat apa tu? AI. Tak masukkan maklumat apa? Tidak. Kita nak keluar daripada sistem. Tak payahlah nak buka pun. Saya nak masuk gambar ke dalam sistem Pak Haji tak payah. Okey, kita telah sampai di kampung pedalaman madrasah di Krabi. Masya-Allah, sambutan yang cukup hangat ya. Masya-Allah dengan masyarakat perkampungan Islam di Thailand. Pondok Budak dulu, budak hot budak. Oh. Ni budak belik habis tu. Wow. Ada orang tua. Oh, ada tua-tua. Budak-budak dah habis. Oh, habis dah. Oh, ini untuk tua-tua. Oh. Mak-mak. Oh. Ha. Masuk YouTube. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. InsyaAllah. Oh. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ini pondok untuk orang tua-tua. Ya. Tua dengan you. Tak tua. 18. Tak tua. Masya Allah. Masya Allah. silaturahim kan. Jadi dari itu aku cai mak, aku jawab juga tahu. Lengrai mereka sebab cai tapi tahu tidak macam mana. Roh aku kati
ญาติที่มาเยี่ยมพี่น้องรู้สึกว่าน้อยตรงนี้เลยไม่รอว่า Masya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Ini namanya nasi gomok. Saya. Ini sedap ni, ini manis. Okey, sekarang kita mengunjungi madrasah dan menziarahi ulama. Ustaz, ini madrasah apa? Nama ni pondok lama, nama dia Pondok Ban Kelang. Ban Kelang. Pondok Kampung Kelang. Oh, Sekali di sekolah. okey, baik. Pondok tertua. Pondok tertua eh? Bapa ni pengantu dah. Pengantu Oh, pun 98 umur ni. Masya Allah. 98 menantu, beb. Berarti kira generasi yang kedua lah. Dia tiga. Oh, yang Ada ketiga. bayi pah dia juga, bayi pah ni. Oh, bermana pondok ni dah 300 tahun lebih? Sampai 150 je. Oh, 150. Tengah makan. Ente tempat macam ni, ente ingat mana lah? Ente ingat kat mana lah? Palembang. 1 hour later. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang kita muliakan Tuan Guru Bapak Haji Syarif bin Ismail selaku mudir Pondok Ban Kelang yang kita ziarah pada petang ni. Petang tengah hari ya, tengah hari ni. Dan tu yang kita muliakan Tuan Guru Bapak Ismail Mahmud dan Tuan Guru Bapak Abdul Ghaffar serta semua para asatizah dan juga tuan-tuan perempuan serta ahli keluarga Bapak yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, semua jemaah kita rasa sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dipertemukan dengan Tuan Guru kita. Tuan Guru kita ni bukan antara Tok Guru tertua di Krabi. Beliau yang tertua, umur beliau sekarang ni kalau ikut masih ini 93. Tapi kalau hijrah tu 96 dah. 96-97 umur beliau. Yang tertua lah, abang-abang tadi tu yang kedua tertua. Tadi tu 86, ni tua lagi. Jadi rezeki kita lah, tadi bapa sebut tadi. Memang tak larat sungguh dah. Tapi bila bapa dengar kata orang Malaysia nak mari secara jauh lagi, beliau gagahkan diri terima kita ziarah. Tu rasa bersyukur ni. Saya sebut ni bukan nak bapa menung. Dia ketua. Bapa sudi terima tau, tak ingat duduk pun. Ya. Bicara lah, apa. Kalau ikutkan IC tu. Beliau ni kalau ikut tahun 34 tu sama dengan Bapa Mak Mawi. Di petani sama tahun lah, 34. Dan beliau ni belajar dengan Tok Bermin. Saya ni cari merata dah. Yang saya tengok anak murid terakhir Tok Bermin dia lah. Tok Bermin ni meninggal lama dah, tahun 1957. Semua anak murid dia meninggal habis. Seorang lagi tinggal, Bapa Syarif kita. Bapa kita ngaji tahun 47 dengan Tok Bermin. Tok Bermin ni wali khamat lah di petani tu. Sangat-sangat ulama besar dia. Pergi masjid แต่ว่าแล้วก็เป็นตัวครูอยู่ที่ฟอลล์แต่ว่าประมาณสัก 5-6 ปีไปนี้ก็เนื่องจากว่าความอาวุโสปปก็ไม่ได้สอนแล้วก็ยินดีนะครับที่พวกเราพี่น้องทุกคนมาเยี่ยมบาบอแต่ก็เมื่อกี้บาบอก็ได้ขอดุอาให้พวกเราทุกคนแล้วครับดุอาเวลาเราทำงานนะครับให้พวกเราทุกคนเป็นดุอาจากท่านนบีนะครับจะท
ทำงานสะดวกดีอะไรทุกอย่างก็ให้พวกเราทุกคนครับเป็นของฝากไปคือดูอานี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าบก็ให้เราเป็นคณะในวันนี้ครับผมก็เป็นลูกบแต่ว่าผมนั้นเปิดโรงเรียนข้างหลัง Biasa pun makan. InsyaAllah kita berikan sebab sembahyang Zuhur kan, mengganggu insyaAllah. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita bagi kasidah dulu. Kita baca kasidah dalam Allah saja kepada dua orang Tuan Guru. Yang pertama Tuan Guru Abdul Soleh ni yang merupakan pengasas Pondok Bangklang tadi, dan juga Abang Ipah tu guru kita tadi tu, Tuan Guru Haji Yaakob yang ada pokok ni. Ni Haji Yaakob bin Haji Soleh dah. Maka berdua merupakan berada mengajar sebelum Puan Syarif ambil air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul di Legor yang saya sebut Napang Tamarat tu, dia dua orang nama sama, Haji Yaakob juga, Haji Yaakob Suan, dua-dua pun Haji Yaakob Legor. Tapi nak bagi beza, dia panggil Haji Yaakob tua, Haji Yaakob muda. Haji Yaakob muda tu nak bagi Haji Yaakob tua juga sebenarnya, tapi nak bagi beza. Yaakob mana? Sebut Yaakob tua. Jadi beliau ni mengaji sepenuh dengan Tok Guru Haji Yaakob tua tu. Haji Yaakob tua ni anak murid kanan Tok Nali. Dia orang Legor, orang lakon ni. Dia pergi ngaji Kelantan. Dia ngaji-ngaji dapatlah dia mengajar di Masjid Muhammadi selaku guru pembantu. Tok Nali dia buka pondok di Kampung Paya tu, jadi kurang 7 tahun, pokok besar lah. Dia ngajar-ngajar, tiba-tiba Sultan Kelantan jemput dia, Tok Nali, dan minta Tok Guru pergi ke Masjid Muhammadi buka pondok waktu tu. Masjid Muhammadi merupakan pondok tu, bukan masjid. Dia pondok yang ada pondok orang tidur ni. Tok Nali dia ketua guru. Banyak tu Sultan jemput, dia kurang berbelah-belah orang. Tapi ketua tu Tok Nali. Tok Nali pun bawa lah Haji Yaakob tua ni, jom sama-sama mengajar. Sambil mengaji dengan aku, mengajar sekali. Sebab tu banyak ulama-ulama Kelantan dan Haji Yaakob tua tu. Orang cakap, Haji Yaakob tua ngaji di sana ke? Jawab, ngaji Kelantan. Lepas tu, tahun 40-an tu, dia baliklah ke tempat dia buka pondok. Pondok Kampung Pak Tung Ching. Kampung Tung Ching lah tempat dia. Tok Guru ni mengaji situ. 2 hours later. Oh, ada api. Tengok ada. Oh, ayam pasu. Abang akak dia nak tak nak dengan buah anak? Hai. Berdua je habis. Awak bawa anak. Baik-baik langkah. Okey, kita makan lagi dan lagi. Lagi dan lagi, Masya Allah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Wah. Bismillah. Saya? Oh boleh, saya mana-mana je. Boleh. Oh ente kat sana. Okay. Salamullahi ya sadah minar rahmani yaghshakum ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum tu'inuna tughithuna bihimmatikum wajadwakum fa'ahbuna wa'atuna
خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم عسى نفرح عسى رحمة تغشانا ودشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم تعينونا تغيثونا بهمتكم وجدواكم فأحبونا وأعطونا عطاياكم هداياكم فلا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم عسى نفرح عسى رحمة تغشانا ودشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم تعينونا تغيثونا بهمتكم وجدواكم فأحبونا وأعطونا عطاياكم هداياكم فلا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم سعدنا